Bos Jamie, boleh saya clearkan lift dan Rizai? Minggu depan saya akan balik kampung. Boleh nak tahu kenapa tak? Mak saya semalam jatuh toilet. Saya nak jaga mak saya. Sebab tu saya nak cari kerja dekat Pahang. Adik-beradik you tak jaga mak ke? Adik saya masih belajar lagi dekat universiti. Lepas masuk hospital, dia sekarang kerja part time untuk bayar bil hospital mak saya. Farah, you suka kerja dekat sini tak? Ya bos Jamie, kalau boleh I tak nak resign. Nanti lunchtime you datang jumpa saya lagi satu kali. Ni surat recommendation untuk Farah. Saya sudah call saya punya kawan dekat Pahang. So, dia punya company sekarang memang perlukan satu manager. So, Farah pergi sana lah. Lagipun sekarang company perlukan orang yang untuk buat extra income. Untuk adik-adik you boleh datang sini part time. Terima kasih.